What's up guys? Hari ni aku nak cerita pasal bearing puli belakang. Bearing puli belakang. So aku ada contoh satu bearing, tapi ni yang Vario punya lah, 150. Aku pernah buka, tukar sendiri bearing ni. Bearing ni dia kalau dia dalam puli belakang ni kan, dia ada penutup. Dia ada penutup. Penutup dia macam ni lah, dia tutup. Okey, dia tutup macam ni. Dia tutup macam ni. So kita buka, senang nak nampak. Korang kalau nak greasekan bearing di kat dalam ni, bearing yang dalam ni, korang akan masukkan jari, betul tak? Colek grease ni, macam ni lah grease. Masuk dalam kan, betul tak? So aku keluarkan bearing. Aku nak beritahu kedudukan grease tu macam mana kalau korang greasekan dengan cara macam tu. So kau tengok ni grease aku kan. Grease aku kan, nampak grease. So aku masukkan. Dia akan jadi macam ni, betul tak? Dia akan jadi macam ni. So korang akan greasekan macam ni. Betul? Lepas tu korang akan nampak. Lepas tu korang akan pusingkan dia. Macam ni, pusingkan. Pusing. So sebenarnya grease ni duduk atas ni je. Dia tak masuk kat dalam. Dia tak masuk. Dia duduk atas ni. Adakah ini cara grease yang betul atau tidak? Sebab jari kita bila masuk kat dalam puli tu, dia boleh bengkok banyak ni je. Macam ni boleh bengkok. Macam ni lah korang pusing. Korang pusing grease. So jadinya grease tu dia tak masuk dalam. Dia tak dalam macam ni, tak masuk. Tak ada. Nampak? Tak ada. So grease hanya duduk atas ni je. Melainkan lah kalau bearing ni ada kat luar, kau boleh tekan lah. Dia akan masuk lah kat dalam tu. Tapi kalau jari kau macam ni, macam mana kau nak tekan grease bawa masuk dalam kan? Dia takkan masuk. Jadinya sekarang ni, pada pendapat aku, cara macam ni memang tak betul lah kan. Cara aku tunjuk macam ni memang tak betul lah. So dia ada cara yang lebih baik. Ini aku nak tunjukkan ni. Sekejap So cara yang betul, kena pakai alat ni. Ni je nama dia. Pakai alat ni. Dalam ni korang isi grease yang mana jenama korang pakai dalam ni kan. Korang isi dalam ni. So korang tembak, dia akan keluar dekat sini. Ni. So korang nak tengok macam mana betul ke tak. Korang tengok ni. Korang tengok bearing ni. Perhatikan bearing ni. Aku tembak daripada dalam daripada luar. Boleh nampak tak? Nampak tu? Penuh satu. Ni dah penuh dah ni. Nampak ni? Nampak lah. Sekejap lah aku pusing kamera Kau tengok sini Ni aku masuk kat sini 1 2 3. Okey, so 3 3 tempat lah. Kiranya lama 4 lah. 1 2 3 4. Kau pusing belakang. Nampak tu guys. Grease betul-betul masuk ke dalam. Jadinya grease ni baru betul grease yang sebenar lah. Kalau korang nak grease kan. Nampak tu? Dia masuk guys. Nampak yang bawah ni Nampak tu guys, penuh. Macam korang dah tengok tadi, dia penuh guys. Penuh. So nak grease puli belakang ni kan, memang korang kena pakai tool ni.
barulah korang punya bearing ni tahan lama. Sebab aku perasan aku punya Vario masa aku ulang alik daripada Damansara ke Putrajaya, aku punya bearing ni tak tahan. Dia yang bearing depan ni okey, bearing yang depan ni okey. Ni bearing ni, dia bearing ni okey. Bearing yang belakang ni memang cepat rosak. Jadinya aku pun terfikir kan, masukkan jari, aku duk kaji. Rupanya selama ni aku grease atau orang lain lah grease dengan cara pakai jari macam tu, rupanya grease tak masuk habis. Dia memang kena pakai tool macam ni. Tool macam ni kau tembak dekat dia punya apa, tulang kan, tulang bearing tu, tembak masuk. So bearing penuh macam ni, so kau boleh putar. Nampak tu? Barulah grease tu masuk dalam bearing. So jadi dia boleh tahan lama lah bearing ni. Tak macam dulu kita letak bearing, rupanya ingat bearing dah masuk. Korang letak grease pakai jari tu, korang ingat grease dah masuk, punya tak. Grease tu duduk atas bearingnya. Sebab tu korang punya bearing selalu rosak. Tadi dia rosak bila korang pusing puli belakang. Korang dah cabut nut dia kan, mangkuk dah cabut, masuk, korang pulas dia punya puli belakang tu, dia akan bunyi macam berdengung, bunyi bising. Bunyi bising. Ni sebab bearing ni lah. Bearing ni dengan bearing depan ni. So ini adalah part 1. Ada part 2 tau. Part 2 cara grease puli belakang. Ni cara bearing. Ni cara grease puli belakang pula. Ok, part 2. So bearing yang belakang tu korang dah tahu kan macam mana nak buat. So aku just top up je lah aku punya grease macam biasa, macam yang aku buat tunjuk kat korang tadi. So cara dia mudah. Masuk dalam ni je. Lepas tu korang tuju ke bearing. Tuju ke bearing tu, kat tulang bearing tu. Aku tak boleh nak tunjuk lah sebab dalam lubang ni gelap So aku buat terus lah Kita bagi korang tengok lah, kalau boleh nampak lah Nampak lah guys. Penuh lah bearing tu. Nampak.